Assalamualaikum, aku Im. Hari ni aku akan bermain game Supermarket Simulator. Hari ni aku akan bermain dengan seseorang yang special. Okay, jadi kita akan bermain sekarang. Okay, banyak customer hari ni. Tak tahulah hari ni. Hari ni hari apa pun tak tahu. Ush. Macam tu je pula. Kita tentuskan, kita ambil dia. Kita bagi dia RM3. RM3. Silap lah. Cancel balik RM3. Dua kupang. Okay, mantap. Kita close dulu. Belah. Tak seorang pun beli kan. Customer ada ni. Kita patut bersyukur. Okay, jom. Okay, customer jom. Banyak yang beli. Macam silap lah. Aduh. 8 kupang. Okay, kupang. Banyak komplain dah. Abang saya boleh tak? Ni pun RM8 kupang. Okay. RM1. Macam silap. 45. Kaya memang ni. 28. 3 kupang. Okey, kita belah. Okey, siap terawang. Dah terawang, okey. Dan VIP tak tahu lah pergi mana. VIP tu dia ada tempat kedai dia. Tahu kat mana? Tapi kat tempat ni, kat Pekan ni, semua kedai ada. Kedai tu sama, kedai aku pun sama dengan dia. Jadi nak cakap macam mana? Kita akan jumpa dia. Okay, ni siapa? Oh, sini Night Walker, jom. Inilah orang VIP. Okay, kita akan tengok dia layan macam mana. Dia layan pun dengki dengan orang. Apa? Kita akan teruskan dengan kita punya kedai yang tertutup sekarang ni pada pukul 1 dan pada hari kedua. Okay, video ni aku tak panjang nak singkat lah. Kalau pada panjang pun kan orang tengok pun. Okay, betul? Betul tak? Apa dia kena jujur dengan aku. Okay, kita kena beli barang ni. Kita kena beli barang apa? Beli barang roti kena beli. Orang suka beli roti. Kita kena beli gula, tepung, minyak. Tahu dah duit cukup ke tak ni? Yang bedai. Tepung kita beli 2. Roti kita beli 2. Cukup 6. Okey ni. Boleh dah ni. Duit aku pun nak pakai ni. Kedai pun nak bengkak ni. Duit sewa. Banyak pula barang. Tak tahu nak boleh simpan ke tak. Ambil lah, ya Allah. Allah Akbar. Tu. Apa benda lah. Tersilap je. Ni kat atas macam ni. Dah lupa dah. Atau harga berapa. Sebabkan kedai ni aku nak bagi nama Marhain. Marhain tu maksudnya mahal. Jadi roti ni berharga RM4. Bankrupt kedai aku. Bankrupt pula. Tak ada seorang nonton lah kedai aku. RM2 lah. RM2 boleh. 7 kupang. Okey, RM2 7 kupang. Satu minyak pula. Minyak kita tak bawah roti. Okey, minyak tak harga berapa.
minyak sebabkan minyak ni dia mahal. Olive oil mahal tu nama. Dan kita akan tak harga yang sepatutnya RM4. RM4 pun boleh ke? Hitunglah sikit. RM4. Okey. Lepas kita akan ambil tepung. Kita nak tahu harga berapa. Tepung harga berapa? Oh, RM1.7. Tak apalah, biarlah. Tepung tu okey dah. Masalahnya ni minyak harga mahal. Minyak ni mahal nak beli. Okey, kita susun barang-barang dulu. Kita akan layan keadaan customer ni. Okey, open. Siapa nak marah ni? Okey, tunjukkan diri anda. Itulah kedai nama Marhin sangat. Okey, alhamdulillah ada customer ni. Oh, dia ambil berapa barang ni? Tengok 3 barang dia ambil. Barang terhanda ni. RM5 kupang kita bagi dia. Okey, mantap. Banyak komplain pula. Okey, RM16. 6 kupang. Siap. Lepas tu ni tepung dia beli berapa ni? RM4. RM4 9 kupang. Okey, mantap. Okey. 9 kupang. Okey. Okey, siap. Efisien sangat. Kita bagi kad. Kad orang kaya ni. RM13. Silap pula. RM13. 10 sen. Tepung satu je beli. Pakai kad ni kaya. Kita punya kedai ni dah level 3 dah. Tengok, aku main sekejap dah pun baru 2 hari aku main dah level 3 dah. Orang main 2 hari boleh level 8 dah. Aku baru level 3. Okey. Dan customer seterusnya RM3. 6 kupang. Okey, no problem. RM15. 5 kupang. Okey, boleh. Kita tengok Netflix. Okey lah, boleh lah. RM12. 6 kupang. Ni beli 3 barang. Dia 3 barang dia ada kedai aku ni. Memang dia beli 3. RM2. 8 kupang. Silap. Aduh. RM2. 8 kupang. Silap tekan tadi. Okey. Earphone jatuh pula. Okey, dah habis hari kedua. Okey. Tak tekan apa pun. Aku rasa macam okey, tu keluar kedai. Okey. Sampai di sini saja video aku ni. Aku pun tak panjang-panjang video ni. Nak cakap lebih-lebih pun tak nak agak. Okey. Terima kasih kerana menonton video ini yang tidak kelakar dan tidak apa ni. Okey. Apa boleh. Bye bye. Assalamualaikum. Aku Im.